proses ini dari kita macam saya setuju cakap Pomodoro tadi lah. So, dia sekarang ni dalam proses kita ni kalau kita tengoklah budaya, habit orang kita ni Cik Hanif kan. Kalau tengok, dia tak payah pergi jauh-jauh lah, pergi event je cukup. Okey. Lebih mencari kebangsaan, hari apa, tahun baru ni, kita sambut New Year ni. Betul. So, benda ni akan tengok, yang worst dan paling worst sekali, besoknya berita akan tengok sampah bertaburan dan Settle. sebagainya kan. Pasar malam pun sama. Pasar malam. Jadi saya cakap lah tempat-tempat ni, dia tak ada tanggungjawab itu, dia tak letakkan pada, dia tahu akan ada orang yang bersihkan. Itu mentaliti orang kita. Tapi sebenarnya sepatutnya benda itu dah lahir dari dia yang kena. Sampah tu di-generate oleh ataupun dibuat oleh mereka sendiri. So benda tu yang kita nak biar. Bila kita buat satu benda yang binaan akta baru ini, yang kerajaan melaksanakan ini bukan semata-mata untuk kita menghukum. Dia kena faham tanggungjawab untuk menjadi kebersihan ini adalah untuk tanggungjawab kita bersama lah. Dia bukan isu dia kawan cakap apa kerajaan dan sebagainya, Slokop ni buat benda yang kita, no, it's not the main point dia. Dan kita laksanakannya adalah untuk memberikan satu kesedaran.